Comel pula Unimog kecil ni, dah ada lampu semua pula. Ih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSHRC Empire. So hari ni ada benda baru yang baru sampai ya. So ini adalah model MN333 baru sahaja sampai mendarat di MSH ya. So korang boleh tengok dia dah siap dengan lampu depan, lampu belakang, signal semua dah ada, dan juga apa yang special untuk model Unimog ni, metal. Body dia dah metal ya, dengan skala dia skala 1/18. Sesuai sangat untuk kepada yang korang main diorama, kepada korang yang ada skala 1/18 contoh tank, apa-apa yang skala 1/18 korang boleh nak buat show off lah. Macam ni depan dia. Kita tengok di belakang pula, tayar hidup, korang boleh ganti tayar dia, dan shock dia nampak dia berkilat-kilat dah ni. So dia nak bagi lawa sikit lah. Dan juga lampu belakang pun ada. Okay, signal semua. So ini adalah crawler skala 1/18 ya. Dia bukan untuk mengaju, tetapi setakat korang nak main-main lalu-lalu tepi-tepi celah air tak ada masalah. Dia dah juga datang dengan semua benda ni. Jerrycan, dia punya belakang ni saya tak pasti dia orang nak buat apa ke belakang ni. Saya yakin kita boleh tambah aksesori lagi kat sini. Mana tahu kita dah boleh buat tow truck ke guna Unimog ni. Tu cadangan saya lah. Dia ada dua color, satu color grey, satu lagi color hijau neon ni. Memang mengancam ya. Memang sangat-sangat mengancam. Kalau korang nak dapatkan Unimog ni, korang boleh singgah di MSH hari ni. Macam biasa, postage kami buat ke seluruh Malaysia, dan juga kita sediakan SP data untuk korang, pada korang yang nak membuat ansuran. So assalamualaikum